Kali ni kita ada earphone Eclipse daripada Lenovo pula, model XT83 version 2. Korang tengok ni guys. So, kita punya teknologi earphone kebanyakan dah bertukar kepada Eclipse. So, di masa depan nanti kita akan tengok ramai orang yang akan pakai Eclipse berbanding earphone yang biasa. Dia bagi sekali dengan satu user manual, kemudian satu USB cable, dan inilah dia earphone dia. Korang tengok tu. Nice guys, korang tengok dia punya design dia tu. Dan kat sini dia ada lampu tau. Jom kita tengok dia punya lampu. Ok, nampak dia punya lampu Dan dekat bahagian belakang menggunakan Type-C. Bateri dia boleh tahan selama 3.5 jam penggunaan. Dia juga datang dengan warna putih. So korang boleh tengok lah tu, dua-dua warna memang cantik grey dan juga warna putih. Alright, so jom kita tengok dia punya earphone. Korang boleh tengok dekat sini, dia punya bahagian sini sangat-sangat lembut dan kita boleh adjust. Jadi dia takkan sakit telinga. Dekat sini dia ada dia punya speaker, korang boleh tengok, dan ini tempat dia punya charge. Dan dekat sini, ni ada lampu kan. Bawah sikit pada lampu ni ada dia punya touch sensor. Okey, untuk nak clip dia ni, kita akan clip dekat bahagian speaker ni ke dalam telinga kita lah. Macam tu. Alright guys, so jom kita test. Macam biasa, untuk Lenovo ni, korang tak perlu risau sangat bab kualiti bunyi dia, sebab dia memang padu untuk model ni guys. Dan the best lagi, benda ni dia ada gaming mode dan latency dia rendah 50 ms. Kalau main game memang cun, confirm tak delay punya. Untuk lagu, kalau full volume dia memang agak kuat, memang nice. Dia punya quality untuk bass, mid dia dan juga treble dia memang cantik. Dan selain tu, kita pun dah test dia punya mic. Ok, korang boleh tengok mic profile dia dekat sini. Memang kuat dia punya bunyi dia. Walaupun kita cakap, dia ada dekat telinga tau. Ok, so aku akan playkan dia supaya korang boleh dengar sendiri. Sekarang kita sedang test mic daripada Lenovo T-Touch ST83 version 2 dan sekarang berada di telinga. Ok, korang boleh dengar dia bunyi dia memang kuat, jelas dan tak ada noise. Walaupun dia ada dekat telinga macam ni. Check out dekat beg kuning di bawah.